Bah, ni saja cakaplah Bah. Jangan marah Alung. Saja cakap. Kalau Alung nak keluar pergi merantau, Bah bagi tak? Kau fikir? Pergilah, Long. Pergi. Selagi muda, selagi ada kesempatan. Kumpul sebanyak-banyak pengalaman. Jangan bila dah umur bayar abah ni, dah ada tanggungjawab, barulah rasa gatal nak tinggal, nak bini, nak pergi sana sini. Lambat kau. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Orang kata lebih baik di negeri sendiri. Tapi jika yang ada hanyalah benci, apa gunanya kembali? Home is where the heart is. You're my home, but he's your home. It's time to go home, sayang. Sampai masa Man nanti. Tak boleh, Man tak boleh ikut. Sebab masa Man tak sampai lagi. Masa Man tak sampai lagi. Sekarang ni Man kena jaga Abah. Kena jaga Abah. Alung! 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 Pergi Man bawa beg. Long, masuk dulu, jom. Assalamualaikum. Alright. Alung! Alung nak pergi mana? Nak ikut, Man. Tinggal. Alung! Alung nak pergi mana? Apa ni? Ingat tak dulu kita pernah borak? Satu masa nanti, satu hari nanti Alung nak keluar tengok dunia kan? Masa Alung dah sampai sekarang dah, Man. Alung kena keluar, okey? Nak ikut, nak ikut, nak ikut. Sampai masa Man nanti.
Abah. Alung. Alung balik. Apa cerita legend pakai tampik ni, bah? Allah. Lalu kau balik juga. Ya. Apa dia, bang? Oh ya. Mari tengok siapa ni. Bagilah. Adik nak tengok. Lah. Tak payahlah. Bagilah adik pinjam. Nenek duduk dekat depan makanan. Jangan bergaduh. Sekarang nak makan ke nak main phone? Kakak ni. Menjawab! Keluar. Banyak pula masa aku nak melayan korang. Ish! Apa ni? Masak apa tu? Makanan lah. Untuk siapa? Abah lah. Untuk abang tak ada? Pernah ke saya tak masak untuk abang? Benda abang ni? Sayang, tolong abang sekali. Tak sekali ada, ni je. Abang nak kena bersih, Mek. Janganlah. Bolehlah, sekali je. Kau ni tak faham bahasa ke, ha? Berapa banyak barang aku kau nak ambil, ha? Hampir semua kau nak ambil ke macam mana? Ini tinggal satu tau, last. Faham? Pergi pinjam orang lain. Pergi beli hutang benda lain. Tak peduli. Sayang, nak saya ingatkan ke? Syurga isteri itu di bawah tapak kaki suami. Dapat je restu suami, masuklah awak ke syurga tu. Besar ganjaran awak kalau menjaga suami ni tau.
lagi. Aku haramkan kau jejak kaki ke sini. Pergi! Cepat, ada kereta, cepat. Yeay, dapat ikut. Aku tak ada anak, ya? Macam kau, yang tak guna macam kau. Assalamualaikum. Sini. Mak. Mak. Tengok apa tu, Mak? Tu. Abang kau. Bila masa dia balik, apa dia buat kat sini? Ni mesti kerja Nukman ni. Aku pun tak inginlah nak jejak kaki kat rumah ni. Nak ada mak yang konon sempurna macam kau. 10 tahun baru menjelma. Siapa tu? Tahu? Kenal tak? Mana aku kenal? Dia panggil. Tak ikut je lah. Pergi dulu. Pergi. Adam dengan Aisyah kan? Ha? Pakcik siapa? Nada. Ayah Long lah. Ayah Long? Ayah Long dah mati. Dulu ibu kata Ayah Long dah mati. Ada Mak Aisyah? Ngah. Siap Ngah? Kau buat apa kat sini? Aku ingat dah mati dah. Dah terlantar orang tua tu baru tahu jalan nak balik. Alung minta maaf Ngah. Kau tak payah nak minta maaf dengan aku lah. Kau balik ni pasal apa? Nak tuntut harta Abah? Ngah. Balik. Ngah. Aku ajar anak orang baca Quran. Tapi anak aku sendiri macam setan. Mana aku nak letak muka, Long? Ha? Tak mana lagi, Mak. Letak kat tempat dia lah. Itu orang bukan buat apa-apa pun. Duduk-duduk je. Tak tahu datang kena sebu dah. Aduh. Aku bukan baru hidup, ya? Ha? Nih, kau dengan abah kau ni. Sama je, ya? Pantang tengok perempuan orang putih. Mak kenal dia pun belum. Nak kenal apa lagi? Ha? Kalau dia perempuan baik, kau tak kena tangkap basah. Nih, kalau kau nak masuk neraka, jangan heret Mak masuk sekali. Wah, neraka, Mak Mentang-mentang pakai tudung labu semua bertutup. Confirm masuk syurga ke, Mak? Alung tanya ni, confirm masuk syurga? Hal hidup, mati pun kita tak tahu. Ini kan pula syurga neraka, Ustaz Ahmadiyah! Kau kurang hajar, Kau kurang hajar, Kau boleh balik sini! Bagus! Keluar! Jangan balik sini lagi! Aku tak ada anak yang tak guna macam kau! Aku haramkan kau jejak kaki ke sini! Pergi! Aku pun tak inginlah nak jejak kaki kat rumah ni lagi. Nak ada mak yang konon sempurna macam kau! Halo! Halo! Jangan balik dah! Halo nak pergi mana? Ikut, Mak. Tinggal. Nanti baliklah tu. Tak balik terus pun tak apalah. Buat apalah awak marah dia lagi, ya?
Dia tu anak kita. Anak apa? 10 tahun tak ingat keluarga. Dia jadi anak kita pun bukan dia yang minta. Allah yang amanahkan. Kita ni diuji. Dia balik untuk kita ni. Untuk abang. Long. Long makan ubat apa tu? Apa? Ikan macam mana sekarang? Selalu dapat banyak. Macam tu lah, Long. Ada air banyak, ada air tak. Kita orang buat kecil memang berani je. Buat besar pun main dalam-dalam. Tengok rezeki lah. Tu hari masa kita sembang dalam telefon, aku cakap Abah dah nazak. Along tengok okey je. Sebab Long balik kot. Woi, sebablah aku pula pun. Bukut. Adam, Aisyah. Hello. Hidup lagi, belum mati pun. Ni, Ayah Long jumpa tepi jalan tadi. Tak adalah beli kat kedai. Ni. Besar tak ya basikal? Kakak, adik, masuk. Boran. Balik ke apa anak dah ke ni? Saya dah cakap kat Nukman tak payah cari, dia cari juga kat internet. Sayang, awak kena cepat pujuk mak tau. Tak apa. Mak benci dia. Benci? Mulut boleh cakap benci tau. Hati? Mak mana yang tak berlebut hati dengan anak lelaki sulung ni? Itu semua keras, kerak-kerak nasi je. Astaghfirullah. Apa jadi kat belakang? Adam Borhan. Apa benda ni? Ha? Mai sini kau, mai sini. Ha? Tengoklah pinggan ibu dah pecah. Ni nak buat macam mana ni? Ha? Kalau tangan berdarah macam mana? Ini. Tangan ni. Pegang. Mak? Ni. Mak nak buat apa? Kak Mak, okey. Saya angkat belah sini. Angkat sama. Aku nak mandi. Ha tu bila. Yalah. Tolong. Mak, kat sini.
Lo tunggu sini. Ha? Alhamdulillah. Boleh. Alung tolong mandikanlah. Ya. Tapi mak kena ajar Alung. Alung tak. Ya, Mak. Ya, Mak. Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk. Aduh. Bah, kalau salah bagi tahu tau. Use lagi lo. Lagi Aku Abah sejuk. Mana tu? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Long? Mandi ke Abah ni nak belajar-belajar? Long, bagi Man tolong. Tak apa. Tak apa. Biasa dah. Along, tolong bersihkan kaki. Hai, Bah. Jauh berangan tu sampai mana dah? London. Berangan bukan setakat sampai London je pun. Dah ke Eropah dah pun. Dah Jerman, Itali. Tu dah naik dah pun apa? Menara Eiffel. Menara Eiffel Apa pulau-pulau kat tempat kita ni tak cukup heaven ke, Bang? Sampai nak kena keluar? Jauhkanlah sikit perjalanan tu. Barulah luas pandangan, luas pengalaman. Long, Eropah tu jauh beza tu. Lagi banyak kita belajar, Long. Lagi kurang benda yang menakutkan kita. Suara dia tak berubah. Apa ni? Abah kau tu sakit. Yang kau main lagu macam ni kenapa? Nak sesatkan Abah? Tak, Mak. Tak ada niat apa pun. Cuma nak hiburkan Abah je. Abah bukannya sihat hibur bagai. Patutnya kau buka ayat-ayat Al-Quran. Inilah dia. Bila dah kiblatkan orang putih. Mak. Dah lah, Mak. Alung kan dah balik. Siapa suruh dia balik? Sampai bila-bila pun aku tak akan lupa apa dia buat kat aku. Ya. I'm hungry. Everything is gonna be all right. Everything is gonna be all right. Mak. Oh, Mak. Mentor kat luar dah terbakar lah, Mak. Memang kata mentor ganti ada kat dapur ni. Kat mana, Mak? Uish. Patutlah bau sedap telur dadah Mak masak. Ya Allah, kena nasi panah ni sedap, Mak. Mak, buat apa tu basuh? Ni, main Alung basuh. Tak apa. Masa Alung merantau dulu, Mak, Alung selalu teringat-ingat masakan Mak. Alung jadi tukang masak Mak kat sana. Alung masak resepi yang Mak ajar. Orang suka sangat. Alung siap bagi tahu dia orang, korang semua mesti akan suka. Sebab aku sendiri suka. Suka sangat. Suka sangat, Long? Suka sangat. Mentor kat bawah ni ke, Mak? Mentor ganti?
Jumpalah mak mentor. Long. Awak gimana tu? Kak Long macam dengar. Kenapa? Long ngigau kot. Tak apa. Long tidur dalam bilik. Tak apa-apa. Along tidur dalam. Tak apa. Abang aman jaga. Dia dah balik. Dah nampak dia? Kenapa Kenapa dia balik? Dia nak menyusahkan lagi ke? Saya tahu tapi tak faham. Kenapa dia balik? Kenapa dia balik? Kau faham tak? Aku tak faham. Aku tak. Ya. Kenapa dia balik? Saya tak faham. Mak. Siapa yang balik? Man, Alun tengok dalam bilik banyak poster Navy. Tak cuba masuk ke? Abah siapa nak jaga, Long? Angah ada. Borhan ada. Angah mak bukan larat pun nak angkat Abah. Lepas tu, si Abang Borhan tu. Busy manjang. Mana ada masa? Jaga orang tua ni, kena ikhlas. Satu lagi Alun nak tanya.
Pagi tadi Along dah nampak Mak. Pukul 3 pagi macam tu dia cakap seorang-seorang. Besar dia. Along ingat arwah opah dulu tak? Besar? Mak lebih kurang lah. Agaknya kalau Abah kahwin dengan Audria dulu, dah jauh dah Abah berjalan. Lepas tu kenapa tak kahwin? Arwah opah kamu tak bagi. Mengamuk-ngamuk dia. Sudahnya cepat-cepat jodohkan Abah dengan mak kamu. Tapi mak kamu lawak. Mak kamu lawak. Baik pun baik. Abah reda aja. No, what? Nothing? Maria, excuse me. Okay, it's here. And special for the lady, spaghetti masak lemak cili padi. Hot. Spicy. And to the legend, my Abah, especially for you, sir. Oh, Long. Ini dua-dua favorit Abah ni bergabung jadi satu. Ini tak adil. Tanya Maria. Okay. How is it? It's really good. It's amazing. Yeah. Delicious. Yeah. Long, ini sejarah lu. Ya. Abah tak ada apa nak Komen. cakap pun tak sama dengan rasa. Sama. So, thank you, Bah. Oh, My name is Razi, but you can call me Sayang. You are Maria, right? Nice to meet you. you call me Abah, then you can call me Abah. Abba? Yes. That means dad, right? That means dad. Along. Lama. Abah tunggu ni lama. So, are you ready, sir? Yes. Bismillah. Sebab itulah ramai orang cari Abang Borhan tu, Mak. Sebab dia, yelah kerja bertipu-tipu kan. Orang duk carilah. Betul ni. Silapi. Ni santan ni kolesterol ni. Sedap. Sebab kalung. Cheese? Habislah Abah pinggang dia. Apa benda kau kasih Abah makan? Kau bagi Abah makan apa ni? Abah baru elok kan? Nanti kalau susah, nanti sakit, siapa yang susah? Aku dengan Mak kan? Kau kalau tak menyusahkan aku, tak boleh ke? Ha? Dari dulu sampai sekarang sama je. Ikut kepala hati. Tak berkira. Tak habis-habis menyusahkan orang. Sudahlah. Aku bukannya nak mati. We're good, sayang. Alhamdulillah. Sophia's been asking for you like practically every day. Like, when are we gonna go there? I want to see Daddy. It's driving me crazy. But are you all right? I miss you both so much, sayang. Apa yang buat semua yang tak kena, semuanya tak betul. Tak rasa nak balik. Just breathe, babe. Just, be patient. Sabar.
Sabar, sayang. They need you right now. Time will heal. Just give it a chance, all right? Oh, by the way, you should be getting your mum checked. The symptoms you told me could be a case of untreated mental illness, you know? Saka is not mental illness, sayang. It runs in the family. And so is some cases of schizophrenia, sayang. Kau suka hati nak buat benda tak pernah nak fikir. Boleh pula dia masak benda pelik. Lepas tu kalau apa berjadi, siapa susah? Ha? Akulah. Dia kan tukang masak hebat. Siap ada restoran lagi kan dekat London tu. Sayang. Awak rasa Razi tu banyak duit tak? Awak tak payah nak pelik-pelik sangat, eh? Saya tak nak ada apa-apa kena-mengena langsung dengan dia. Ni lagi satu ni, apa cerita ni? Ha? Tadi Kamil cari tau. Awak tu lah yang lembab. Nak tolong suami pun terkebil-kebil. Sayang. Tadi kan, ada orang tanya tau pasal tanah Abah dekat tepi pantai tu. Dia cakap dia nak buat resort. Oh. Resort? Resort? Ya. Ya. Ha? Ni. Razi tu dah balik. Awak ingat dia nak tengok duduk diam aja kat situ. Ha? Ha? Awak lupa? Buku 5 dia yang dah sampai kat pipi awak ni. Hei, bangun! Bangun! Alah! Kau kan mak aku tak ajar kau! Jangan kau bawa ni adik! Ayah! Oh! Alok sedap-sedap dengan minyak salih tu tak apa! Kecoh! Lupa? Resort. Abang adik sama je. Ingat kau, anak sulung lelaki kau boleh buat apa yang kau suka. Bijak kepala kita. Kau ingat kami ni pakai buang? Bila kau nak, kau pakai. Bila tak nak, kau buang, kau lupakan. Along minta ampun kat mak. 10 tahun. 10 tahun yang bukan senang, mak. Dalam hidup Along. Warga Maria pun tak terima Along. Masa mula-mula, mak. Sama macam mak tak terima dia. Belum sempat kenal dah kena halau. Sebab Along tak ada apa-apa. Sebab Along miskin. Kita orang terpisah, mak. Along bawa diri. Tidur tepi jalan. Di gelandangan. Lepas tu, mak. Bila malam, Along tidur. Along sejuk. Aku rindu mak sangat. Along rindu mak peluk Along macam dulu, mak. Kenapa, kawan? Kenapa
Abah kahwin dengan perempuan tu, dah tak ada lagi ke perempuan Melayu kat dunia? Kenapa mak kahwin dengan Abah? Walaupun benda tu keluarga yang aturkan. Terima kan? Sebab mak terima Abah kan? Seadanya. Dia terima Alung, mak. Walaupun Alung tak ada apa-apa, walaupun Alung tak sempurna. Mariam nama Islam dia, mak. Sofia, cucu sulung mak. 8 tahun dah umur dia. Dia nak sangat jumpa opa dia. Apa kalau, mak? Apa kalau, mak? Saya tolong, mak. Mak bagi Alun tengok kaki. Keluar. Keluar. Tak apa. Bagi Alun tengok kaki mak. Tak ada apa. Aku kata keluar je lah. Letak minyak ni, mak. Nanti bengkak. Bismillah. Alung takkan buat benda bodoh yang sama macam dulu, mak. Dulu bila mak halau, Alung keluar. Sekarang, mak halaulah macam mana sekalipun, Alung takkan keluar. Alung takkan tinggalkan mak. Alung nak jaga mak. Selama ni pun mak jaga kami, mak jaga Abah. Kali ni izinkan Alung jaga mak. Ya? Alif, anak saudara kau apa nama dia? Beritahu dia, semua orang ada masalah. Yalah, itu dia punya hal lah. Kita muda-muda dulu cepat marah je. Usia, hanya usia je, Alif. Yang boleh meredakan api, orang kata. Memang betul apa yang kau cakap tu. Kenapa balik seorang tu? Mana menantu? Cucu Abah. Abah teringin nak jaga. Abah restu kami. Setiap sesuatu ni, Long, dah ada ketentuan. Kalau dah itu jalan hidup kau, pusing kok mana? Ke situ. Dah, bawa mereka balik. Baik, Bah. Sofia, cucu Abah tu. Mata biru.
Coklat, bah. Habis tu kamu ni sampai bila? Ada rumah. Sampai Abah halau lah. Kalau abang nak pergi air. Pergi air? Puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Projek aku sekarang ni dah tak main dekat Cerating ni. Raub, Bentong, Kuantan. Buat renovation rumah semua kat sana. Tak main dah Cerating. Kalau korang ni dah ada cita-cita nak jadi macam aku, nak jadi kontraktor yang berjaya. Borhan, amboi. Sekarang ni maknanya kamu ni dah kaya raya lah. Bolehlah buatkan rumah baru untuk bapak mentua kamu tu. Yalah, Pak Lim, nanti saya buatlah. Saya tengah sibuk. Cari customer semua, nak bagi dia orang happy semua. Borhan. Amin. Kontraktor besar, banyak job. Duit aku mana? Bagilah time sikit. Asal jumpa kau minta time, asal jumpa minta time. Aku pakai duit kau untuk rolling projek sikit. 6 bulan dah, Borhan, 6 bulan. Aku tak kira hari ni aku nak duit juga. Kau kontraktor besar. Banyak job kan? Yelah. Macam itulah. Ada pun duit, bukan tak ada. 50 dulu boleh? Ini je ada. Kontraktor macam aku mana bawa cash banyak-banyak. Boleh? Nanti aku ganti balik. Esok, Boy. Aku esok. Ingat? Ya, aku ingat. Buluh. Air ni siapa nak bayar ni? Bismillahirrahmanirrahim.
Cari apa ya? Siapalah yang ambil? Siapa yang... Letak tempat lain, cari Mana tempat lain. perginya? Siapalah ambil? Tengok. Mana dia? Mana pergi dia? Ada hantu ke dalam rumah ni? Mak, siapa? Beg duit aku. Kau ada nampak? Kau ada ambil? Tu apa? Itulah aku dah cakap. Lain kali simpan elok-elok. Kan dia dah ambil? Menyusahkan kita je. Memang dia balik untuk menyusahkan kita. Kau tak percaya? Iya, memang aku dah agak dah. Dia yang sorokkan beg aku tu. Bila aku cari beria, cari tak jumpa. Dia cari terus ada. Mana? Dah tahu dah. Memanglah dia ni. Dah tahu dah. Apa nak buat dengan dia? Usahkan awak macam. Mak cakap dengan siapa? Kau ni kenapa? Nak aku mati cepat ke? Alung nampak mak cakap-cakap tadi. Mak cakap dengan siapa? Kau nak apa? Abah lapar nak ambilkan nasi. Bagi je Abah makan apa balik. Abang balik? Upah kata bagi Abah makan apa balik. Ada dia beli tadi. Mana aku letak dia? Ish. Upah mana mak yang suruh beli abang balik ni? Upah kau lah, mak aku. Tadi aku letak kat sini. Kau ada makan ke? Upah dah meninggal mak. Man. Man. Hello? Mak tu memang selalu lupa barang. Macam itulah. Dia yang hilang kan? Dia yang cari, dia yang jumpa. Dah biasa dah. Tak boleh lah biasa kan. Kena bawa pergi check up tu. Kena bawa pergi jumpa doktor, bukan bomoh. Kenapa ni? Long, aku ada benda sikit nak cakap ni. Apa benda? Pasal Abah. Pasal apa? Hari tu Abah jatuh sebab gaduh dengan Angah. Gaduh pasal apa? Pasal geran kelapa tu. Apa benda ni? Angah. Angah nak pajak. Yelah, Abah nak kita yang usahakan sendiri tanah tu. Lepas tu gaduh. Angah kata, Abah pentingkan diri sendiri. Lepas tu, Abah kata, Angah jaga dia tak ikhlas. Macam itulah. Tak tahu macam mana. Gaduh. Abah jatuh. Man, benda-benda macam ni kau kena terus serang aku daripada awal-awal tau. Jangan sekarang mau nak bagi tahu. Habis tu geran sekarang mana? Long. Tapi Long kena janji, Long. Long kena janji dulu dengan Man, Long. Janji apa? Aku tanya kau geran mana sekarang? Man tengok dalam laci Abah. Geran tu dah tak ada. Long. 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 Long dah janji tak nak marah. Tahulah aku.
Keluar! Kau pergi panggil bini kau keluar. Abang ni nak cakap dengan dia sekarang. Apa ni? Panggil dia keluar. Apa? Apa hal ni datang rumah orang menyalak ni? Kau buat apa kat Abah? Buat apa? Kau jangan nak tuduh aku bukan-bukan, Abah jatuh bila air sampai kena stroke! Sebab kau kan? Sedap kau bercakap, kau datang sini, kau nak tunjuk malaikat. Kau kat mana selama ni? Yang jaga apa siapa? Aku kan? Kau ni memang nak tunjuk pandai kat sini, Belagak baik pula. Razi, kau ni dah sedap-sedap elok jadi anak derhaka kat luar tu. Asal kau balik nak jadi hero? Kau diam lah! Geran tanah ni aku tanya. Geran tanah Abah. Mana pergi? Sedap mulut kau, Kau tuduh aku. Kau ingat kau hadap sangat ke harta bapak kau tu? Aku ingatkan, Kalau apa berjadi kat tanah Abah tu, korang dua aku cari. Kau aku cari dulu. Kau ni tak puas hati dengan Ya. Dengan dulu lagi. Ya. Sejahat-jahat aku ni, aku tak tinggalkan keluarga ni tau. Kau memang biadab, Burhan. Kau daripada dulu kau tak pernah hormat keluarga aku ni, kau jangan nak khianat harta keluarga aku. Siap kau? Dia, bang. Apa benda? Tu. Adik-beradik apa tu? Tanah apa yang dah jahanam sangat ni? Kau, hati kau tu dah hidup. Macam tu, ayo. Bagaimana ni, abang? Nah, Long, dah lah tu. Orang kampung dengar ni kan? Diam! Kau yang bawa mulut kan? Burukkan lelaki aku kan? Itu tak boleh dibiarkan tu. Jadi panjang. Tak ada geran tu. Bukan mak nak tipu. Habis kalau hilang aku ambil. Dia ambil. Memang kau punya kerja. Bawa pergi. Aku nak pergi lerai. Abang! Ya Allah! Man! Man, kau bawa abang kau balik London lah, Man. Man! Man, abang ni, Man! Man! Ya Allah! Abang! Abang, kenapa ni? Oh, ya Allah. Mak mana lah? Abah. Nukman. Jaga mak. Nadra. Rumah juga. Tolong jaga mak, Jaga adik-adik, Long minta maaf, Abah. Long minta ampun. Ampunkan Long, Siapa lagi, Mak? Selama hari ini pernah ke duk hilang kat rumah kita? Takkanlah, Nat. Dia ada duit. Kan bil hospital Abah semua dia bayar. Mak ni. Habis dia banyak duit, Mak nak lupa semua benda yang dia buat. Semua benda ni bergaduh adik-beradik ni semua jadi pasal dia tau, Mak. Dia terkejut. Geran tu memang hilang. Yang je lah. Kejut kono. Tantang dia sendiri tak sabar nak Abah pergi. Lepas tu apa lagi ni, Apa lagi ni? Tak ada apa-apa. Kita orang tengah bincang rumah ni ada toyol ke? Mak salah letak kot. Kau ada nampak? Mak ni nak tanya dia lagi pula. Ya. Alung ni penat. 2 hari kat hospital tu jaga Abah.
Baru 2 hari letih. Ha? Nak balik takut terlepas pula tanah tu nanti Kau jaga kan. sikit mulut kau tu, Ngah. Aku ni tak selina tu lah, Kang. Kang. Aku tak hadap pun dah tabah. Kalau tak hadap kenapa nak mengamuk pasal geran tanah tu? Tak kira harta ke orang? Sudah! Sudah! Duduk, Mak. Dong. Tadi doktor datang. Dia suruh kita bawa Abah balik. Ya. Air karavan. Aish. Terima kasih ya. Jaga abang. Apa abang cakap ni? Abang sayang. Ya, sayang sangat. Abang pilih ya. Sebab ia terbaik. Abang nak minta ampun. Ingat ya. Ampun abang ya. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Bila kau nak buat benda ni ya? Esok kita buat, Zul. Esok confirm ah? Ya, Bah. Tak ada tapi-tapi lagi tau. Ya, Bah, ya, Bah. Aku datang esok, kau tak plaster, kau siap. Ya, Bah. Kau Esok dengan kita Rohim. start. Aku geram betul lah. Borhan! Kamil. Kau nak lari lagi? Oi, Kamil. Kau pegang dia, kau pegang. Kamil, apa ni kau datang sini, Kamil? Tak elok, Kamil. Wei, Kamil. Aku nak siap. Aku baca duit kau nanti, Kamil. Kau banyak duit aku habis, kau tahu tak? Kau kan? Tolong. Burhan? Gimana ni? Aku nak belah-belah. Kamil lah jumpa aku. Orang kampung pun dah semua jumpa aku. Aku nak belah-belah dari sini. 2-3 bulan. Kau ni. Itulah kau duk hutang sana sini. Sekarang dah susahkan diri macam ni. Aku buat semua ni untuk kau, tak Nadra. Apa lagi yang kau nak bising? Kau nak pergi mana sekarang ni? Abah tengah nazak ni tau. Kau tak pernah sayang aku. Yang kau fikirkan sekarang bapak kau je. Aku ni yang masih hidup. Bapak aku dah nazak, dah mati dah. Tak, sekarang ni mana duit geran tu kau pakai. Kau bayar je lah semua. Habis cerita. Dah habis. Ha? Kau cakap apa? Kau cakap apa? Kau buat apa? Kau ni kenapa tak guna sangat? Bodoh suami tak guna. Kau buat apa? Bagi aku ni, Nadra. Tolong. Tak boleh. Tolong. Aku tak ada duit. Kau tahu tak? Aku tak ada apa-apa. Kenapa kau buat macam ni? Kau tak fikir kenapa? Aku tak ada orang lain, Nadra. Tolong aku, Nadra. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain dah. Nadra, tolong, Nadra. Kau seorang je aku dah ada. Aku
Aku ni suami kau, Nada. Aku dah tak boleh. Aku merayu, Nada. Tolong aku. Kau Rambus, kau jangan balik lagi. Kau tak boleh kau Rambus. Aisyah, Adam, sini. Jaga ibu. Sini! Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ada Opa? Opa! Hai Opa, nama saya Sofia. Saya cucu Opa. Get well soon, Atok. Atuk is already well. Because my heart is well. Sophia, when your heart is all right, everything will be all right. Mariam. Yes, Abah. Thank you. Welcome to the family. Yeah. Thank you, Abah. Everything is going to be all right. Opa, nak tolong? Berhenti mana? Kesiang ni, ha? Berjaga nanti pedih pula mata. Fia, guess who's here? Uncle Norman! Sofia. Siap ke? Jom, kita main kat taman. Oh, Mak. Masak-masak lemak cili api ke? Nak tolong? Bolehlah ni. Tahu tak? Kat London memang susah betul nak dapat semua ingredients ni semua. Then, Razi kata, tak ada siapa yang boleh nak challenge masakan masak lemak cili api Mak. Tak sabar nak makan masak air tangan Mak. Betul. Semua orang tak sabar. Cuma ni kunyit hidup tak ada, kentang pun tak ada, Long. Long pergi cari. Hai, nama saya Sofia. Awak Adam dan Aisyah kan? Awak siapa? Dia nak apa, Dik? Abah saya Razi. Uncle Norman cakap saya ada sepupu kat sini, Adam dan Aisyah. Oh, ayah lu Razi. Boleh tak saya pinjam basikal awak? Boleh. Abah, saya main dengan Adam dan Aisyah. Really? Main elok tau. Okey? Mak ada lah.
Ibu ada kat bilik, tapi ibu asyik nangis je. Nangis? Sayang kau enggak? Tolong sayang kau. Ibu! Ibu! Oh, apa dah jadi, Syah? Hah? Adam? Ya Allah, apa dah jadi ni? Kau buat apa ke anak aku? Ha? Kau nak bunuh dia ke? Tak, bukan macam tu. Yang kau ni pun, kenapa tak nak jaga adik kau? Ha? Nampak anak Mak Salim macam ni terus apa je? Gila? Aunty, jangan marah bukan-bukan. Kita dengar dulu. Apa dah jadi ni? Fia, what happened, baby? Nak dengar Mak. Sama je. Menyusahkan akulah. Ngah, sabarlah. Apa sabar-sabar? Nat, sudah. Mak nak menangkan diorang lagi, Mak. Ibu, bukan salah Sofia lah. Ada motor tu lalu tadi. Nak terlanggar Adam. Sofia tahanlah. Jatuhlah Adam. Masuk rumah. Ambil basikal tu masuk. Masuk. Bawa basikal tu masuk. Ya, faham. Dah tunggulah ni. Kejap lagi. Okey. Tadi dia sihat lah tadi. Itu dia tadi. Dia tunggu nak naik bot. Nak pergi cari mak ni. Dia cari Nukman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasikin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati Kalau dia perempuan baik, kau tak kena tangkap basah. Kalau kau nak masuk neraka, jangan heret mak masuk sekali. Allah. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man. Abah dah tak ada. Abah.
Kak minta maaf. Maafkan Abang. Tak elok meratap marah macam ni. Mak. Makan sikit je, Mak. Jom, Mak. Tak nak. Manja. Angah dengan anak-anak tak payah risau, tak payah nak bimbang lagi. Semua hutang Burhan pun Alung dah langsaikan. Long, semua sekali kan, Long? Terima kasih, Long. Ya, tak ada apa pun. Ini je yang Alung dapat bantu. Kalau nak banding dengan susah payah korang, titik puluh korang jaga mak dengan abah, tak terbalas, Alung. Angah rasa Angah banyak betul dosa dengan Alung. Dengan Kak Mariam. Nah, dah lah. Alung ni lagilah sebenarnya. Ya? Alung tahu tau kat mana Burhan. Kalau Angah nak jumpa. Angah belum bersedia, Long. Long, Alung jadi balik UK? Tak nak kena balik juga. Alung balik-balik kan? So, makcik apa khabar sekarang? Baik, Alhamdulillah. Sejak makan ubat doktor, saya rasa lebih ringan. Anak-anak saya pun kata saya dah tak marah-marah sangat macam dulu. Saya tidur pun lena. Syukurlah kalau macam tu, makcik. Cumanya ubat jangan putus, makcik. Ya. Dia tak boleh putus ubat penyakit ni. Dia kena sentiasa makan ubat ikut skedul dia lah. Ya? Ya, terima kasih, doktor. Okey. Mak, macam mana? Okay. Alhamdulillah. Jom. Lama menunggu? Tak adalah. Biasa-biasa je. Kita kena pergi farmasi, lepas tu kita pergi ambil ubat, okey? Ya. Ibu!
Eh. Selamat hari jadi, Man. Selamat hari pergi juga. Jangan lupa Mak ya. Tu Mak jangan risau. Sebab rekod paling lama, Along juga pegang. Hey! Betul. Okey. Jom kita makan kek lah. Okey, kalau ambil piring. Ambil piring. I'll help you. Jom. Elok-elok dekat rumah tu, Man. Elok. Kalau ada orang ragging, beritahu Along. Along ni mantap. Semoga jadi pelatih Navy yang terbaik. InsyaAllah. Ramai orang yang terpisah jauh bertemu kembali di hari pengebumian. Pengakhiran kepada sesuatu adalah permulaan kepada sesuatu yang baru. Badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku risau.